Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi ialah Nur Laila Danisha Saidi binti Abdullah dan saya berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik dari SMK Permat Indah dengan kod sekolah PEA 0010. Buku. Saya pasti setiap insan di dunia ini mesti pernah membaca buku walaupun hanya untuk seketika. Tidak dapat disangka lagi bahawa sebuah buku itu mampu menjadi penyinar kehidupan di dalam hidup setiap makhluk yang digelar manusia. Jadi, pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang sebuah buku yang telah menarik minat saya untuk membaca, iaitu Anakku, Naiklah Bahtera Bersama Kami, karya Riz Haibah. Buku ini merupakan hasil terjemahan daripada Khairuddin bin Muhammad dan diterbitkan pada tahun 2007 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini dimulai dengan seorang kanak-kanak lelaki bernama Aiman. Aiman sedang bersedih. Hatinya luluh mengenakan sebuah tragedi kapal yang melanggar terumbu batu karang di Laut Merah. Melihat keadaan anaknya, si ayah menghampiri dan berpesan, "Wahai anakku, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala." Untuk memujuk hati Aiman, si ayah mula bercerita tentang sebuah bahtera yang sangat istimewa, iaitu bahtera pertama yang pernah dibina dalam sejarah manusia oleh Nabi Nuh AS. Tahukah semua, perkataan bahtera disebut sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran sebagai tanda nikmat dan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Nabi Nuh AS dikurniakan umur yang sangat panjang, hampir 1000 tahun. Baginda diutus kepada kaumnya yang mempunyai tamadun yang sangat tinggi dan hebat. Namun sayangnya, mereka menyeleweng, mereka sombong dan menyembah berhala. Malah, mereka pernah mencabar Nabi Nuh AS. "Jika benar kamu seorang Nabi, datangkanlah azab kepada kami." Akhirnya, setelah sekian lama bersabar, Nabi Nuh AS berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan orang kafir terus tinggal di muka bumi ini kerana mereka hanya akan membawa kerosakan. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa baginda. Ketika wahyu diturunkan, Nabi Nuh AS diperintah untuk membina sebuah bahtera yang sangat besar. Namun ada sesuatu yang pelik. Bahtera tersebut dibina di sebuah kawasan yang jauh dari laut, iaitu di tengah-tengah padang pasir. Melihat keadaan itu, orang kafir datang berduyun-duyun, bukan untuk membantu, tetapi untuk mengejek. "Wahai Nuh, sudah gilakah kamu? Bagaimana kapal ini mahu berlayar sedangkan ia berada di atas padang pasir? Kamu mahu menariknya ke laut kah?" Mereka tertawa terbahak-bahak tanpa sedar bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Apabila bahtera siap, Nabi Nuh AS membawa masuk pengikutnya yang beriman dan haiwan secara berpasangan. Tiba-tiba, bumi mula memancarkan air dan langit pula seolah-olah membuka pintunya, mencurahkan hujan sangat lebat. Dalam sekelip mata, padang pasir itu berubah menjadi lautan yang sangat luas dan bergelora. Segala-galanya tenggelam. Di tengah-tengah ombak yang besar itu, Nabi Nuh AS ternampak anaknya kanan sedang tercungap-cungap menyelamatkan diri. Dengan kasih sayang seorang ayah, Nabi Nuh AS memanggil, "Wahai anakku, naiklah bahtera bersama kami. Janganlah kamu ikut jalan kebinasaan." Namun, kanan yang telah terpedaya oleh hasutan syaitan itu tenggelam di telan ombak di depan mata ayahnya sendiri. Setelah beberapa hari, taufan berhenti dan air mula surut. Nabi Nuh dan para pengikutnya keluar dari bahtera untuk memulakan kehidupan baru di atas muka bumi yang telah dibersihkan oleh kekufuran. Maka, itulah tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Akhir kata, kisah Nabi Nuh AS mengajar kita tentang erti kesabaran dan keikhlasan. Nabi Nuh AS juga berpegang kepada keimanan yang teguh dalam apa jua keadaan. Jadi, saya harap bicara buku saya ini mampu menjadi pengajaran kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.